Tak, engkau kena buka skru bawah ni dulu. Cepat pergi skru labor. Dia beli mainan tapi dia tak tahu macam mana. Tengok sini tengok ni. Ini kita gosok. Keluar sebiji nampak. Amat dahsyat. Keluar sebiji. Ini sebenarnya dia macam-macam features ada. Dia beli, dia letak dekat dalam ni, lama-lama kat dalam ni, dia tak tahu apa fungsi kereta ni. Dia kata aku beli sebab pintu dia boleh buka je kos. Ni aku tunjukkan dia punya kelebihan-kelebihan dia. Tengok sini. Sini. Kau ni sini. Sini. Gitu ya. Tengok dia kena buka ni, buka bawah dulu. Kita main kereta ni pintu tanggal terus. Kena buka dulu skru bawah ni. Tengok betul-betul. Ini bukan hiasan semata. Nampak? Dulu pun aku sebelum ada Evo, aku beli mainan-mainan juga. Pergi ke office aku, kau tengok office aku. Dia macam pusat rekreasi kanak-kanak riang. Semua Evo. Kena buka dulu skru ni ya. Skru ni 1, 2, 3, 4 ni kena buka. Jadi tak ada. Aku dah beli, aku tahulah. Kau ni beli kat beg kuning tapi tak tahu macam nak guna. Nampak? Tengok. Ini pun tak cabut lagi. Ni cabut dulu, cabut. Tak nos lah. Tak payah nak nos ori, tak payah. Ni mainan ni memang macam ni fungsi dia. Cabut. Okey, cabut. Ni nampak ni. Ni off kan? Ini tengah-tengah ni off. Okey. Yang ni. Ada lampu, brother. Ada lampu. Pintu boleh buka Pintu boleh buka 4-4. Pintu boleh buka 4-4. Bonet belakang boleh buka. Wah, nampak. Tengok apa lagi menarik bila kau tekan. Dia ada switch lagi satu. Ni bawah ni. Ada alarm, bro. Betul Kau pernah dengar bunyi kereta mainan punya Evo tak? Ni aku tunjuk. Ada bunyi, bro. Kau dapat kat mana? Pergi tekan beg kuning, barang jadi. Seller salah letak harga tu. Bawah 50 macam ni. Kau bayangkan berapa murahnya.